Tahukah anda, persiapan Hari Raya Puasa di negara Arab bermula lebih awal dan suasananya sangat meriah, hampir seperti pesta besar. Di negara seperti Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu, pusat beli belah akan dipenuhi orang ramai beberapa hari sebelum raya. Mereka membeli pakaian baru, minyak wangi dan hadiah untuk keluarga. Salah satu tradisi penting ialah menyediakan kuih raya seperti makmul dan baklava. Kuih ini biasanya dibuat sendiri di rumah atau dibeli dalam jumlah yang banyak. Rumah akan dibersihkan secara menyeluruh dan ada yang menghias dengan lampu serta dekorasi khas. Ini sebagai tanda menyambut hari kemenangan selepas sebulan berpuasa. Menjelang malam raya, suasana menjadi sangat hidup dengan takbir berkumandang di masjid seperti Masjidil Haram dan seluruh kawasan sekitarnya. Persiapan mereka bukan sekadar tradisi, tapi simbol kegembiraan dan kesyukuran. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.